Dina, keluaran public gold bukanlah mata wang, tetapi ia adalah sama aja seperti gold bar, iaitu emas yang berkeluiran 999. Perumpamaan perbezaan Dina dan gold bar adalah sama aja seperti gelang, kanti, emas yang berkeluiran sama. Tetapi bezanya adalah daripada reka bentuk aja. Jadi, bila Dina tu diimbak ke kedai emas untuk dijual, kedai emas akan menilai keturunan dan berat Dina ya sama aja seperti mana-mana emas. Cuma bezanya Dina tu dengan jenama lain, public gold menjanjikan spread value yang rendah, iaitu 6 hingga 9% saja apabila pemilik emas Dina ingin menjual emasnya kepada public gold balik. Dengan spread yang rendah tu, perempuan bukan je dapat memaksimumkan keuntungan. Perempuan boleh nampak keuntungan simpan emas tu lebih cepat sekitar 2 tahun je berbanding mun perempuan jual di kedai emas dengan spread yang lebih tinggi. Public Gold ada mengeluarkan 5 saiz Dina iaitu suku Dina, tengah Dina, 5 Dina dan 10 Dina. Macam ni tuan-puan nak dapatkan Dina-Dina tu. Yang pertama sekali, daftar sebagai ahli Public Gold secara percuma aja. Tuan-puan ada pilihan untuk mula belian terus. Pun tuan-puan ada duit cash yang cukup ataupun tuan-puan boleh menabung gram emas di akaun emas cap ataupun gold accumulation program. Apabila cukup gram emas, contohnya tuan-puan ingin dapatkan 10 dinar seperti itu, iaitu 42.5 gram, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk fizikalkan emas tuan-puan dan ambil cawangan yang berdekatan melalui temu janji. Mun tuan-puan berminat untuk dapatkan dinar keluaran public gold, tuan-puan boleh follow kami. Lepas isikan detail di beg biru di batu. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaik